Jangan. Okay. Ada yang kata saya tak suka juga tengok. Ramai fans bersolidariti bersama Bella tak minum air soya. Solidarity. So malam ni kita buat apa, Bella? Nak menyanyi. Nak menyanyi? Seriously? Ni salah tempat kot, ni bukan studio. Ni studio untuk The Raw. Rasa macam dah lama tak datang sini. Wow. Rasa macam setiap minggu kita datang sini secara konsisten. Adalah you. Oh ya, pada sesi yang terakhir apabila digertak oleh mama sendiri, masa tu Bella tak ada. You should have seen my mom. Padahal dia datang jauh lebih awal. Lepas tu buat panggilan. Saya ingat dia dekat rumah dengan my dad. Tiba-tiba rupanya telah diseluduk masuk oleh tim Cik Adibah. I think my mom is a better life seller than I am, to be honest. Dia macam macam cikgu. Kita macam santai. Lepas ni your mom kena dah start buat live. Betul. Screen tadi dah okey dah. Okay, semua okey. Bella tak nampak. Kan tak nampak. Sebab saya berdiri dan Bella sedang fokus. Saya rasa kalau nak nampak Bella, saya kena macam angkat kerusi tu. Bella ke kiri sikit. Okay. Sekejap. Tak apalah, jangan berat. Jangan. Saya berat, jangan. Mana ada? Definisi berat bagi Bella 43 kg. Wow. Lain macam. Okey. Bagaimana, semua dah boleh nampak ke? Alah, janganlah suruh saya duduk. Bagi kena duduk. Masalahnya macam rapat sangat. Boleh tak? Boleh Bella? Saya tolong. Boleh, tak adalah rapat sangat. Okay. Okey. Okay, alright. Right, so hari ni, boleh tak? Kalau pagi... Tengok cakap. Apa Bella nampak glowing. Bella tadi ni macam otak kena buat rambut, kena buat ni, buat tu. Cakap relax. It's okay. You look great. Yes. Okay, so hari ni kan kita tengok beg kuning. Beg kuning kita sekarang ni Bella. Kita dengar cerita Bella punya... Sekarang kita ni tiba-tiba jerawat datang. And another one is dia memang dah ada sunscreen sekali. I see. Okay, kalau hari ni kita buat demo okey tak? Kita buat demonstration. Foundation lah. YB bukan demo yang itu. Siapa nak demo dekat muka Bella? Saya demo kena minta dekat model kebenaran saya. Saya dulu. ada model tau. Oh, ada model lain. Okey, tak apa. Saya ada model tau. Bukan basher. Wow. Siapa model tu? Saya ada modelnya di situ. Wah, macam kena paksa muka model tu, macam kena paksa. Okay, tapi, sudah dapat kebenaran model tak? Dapat. Kita bagi payment sikit lah kat model. Wow, okay. Tapi dengan syarat bila saya buat demo nanti, saya nak YB dengan Bella jadi narrator, boleh tak? Narrator boleh. Saya tengah apply. Boleh. So hari ni saya cadang nak apply dekat model ni, dia punya base kali ikut skin tone, and then kita buat contouring dengan foundation dia orang. Wow. Okay, banyak perkataan yang saya kurang faham, tapi tak apa. YB faham ke contouring tu apa? Tak, tapi tak saya faham. boleh belajar. Saya budak baru belajar dan sanggup nak belajar. Okay, alright. So kita orang set up jap kat depan. Lepas tu kita mulakan kejap lagi. Okay. Muar boleh tolong duduk, tak nak. Muar tak nak duduk sebab daripada pagi Muar kena duduk kat parlimen. Takkanlah nak duduk je. Habis kalau duduk je memang habislah saya jadi gemuk. So berdirilah Muar. Bella tengok apa tu? Sorry, tadi mama saya teks, jadi mungkin dia risau. Kenapa mama risau? Bella buat apa sampai menyebabkan kerisauan? Tak adalah, sebab tadi busy kerja, jadi tak sempat nak update. Lepas tu dia kata dah sampai ke? Cakap tengoklah lah dah sampai. Ya. Terima kasih. Kata Muar jangan duduk, teruskan perbahasan. Terima kasih. Terima kasih kerana memahami denyut nadi Muar. Sanakan boleh duduk tak apa. Sanakan dia macam sejuk, penat. Taklah, Bella nangis ke tak? Muar tukar tempat dengan Sanakan. Bila ni kita nak buat demo Orang tengah tunggu ni. Orang sedang tunggu. Okay. Okay, ni mic ni kita pegang. Terjatuh kan? Okay. Tapi sambil belakang. Mana ada nampak cabi? Bukan Bella. Cakap Bella macam mana ada. 43. Tak apa. Bila berhenti. Siapa yang cabi sebenarnya tu? Okay, so sekarang ni kan saya nak buat demonstration lah kita punya foundation ni. Okay. So macam kulit model saya ni, sebenarnya dia code natural. Code natural? Yes, code dia memang code natural. YB code apa? Saya code tall, dark and handsome. Ada kan? Ketawa. Kenapa ketawa? Ada ke Bella? Kenapa ketawa? Setuju ke tak? Setuju. Setuju. Setuju 100%. Okay.
So sekarang ni model okay, ini korang boleh tengok dekat bag nombor 1 sekarang ni. Kita tengah ada offer 108. Kata tukar tempat sebab you are covered by this. RM108. Okay. Okay, so siapa sini dah pernah try Sundition? Okay. Kan kita tengok kat belakang tengah buat apa. So that bila you duduk, tengok belakang tengah buat apa. Kita fokus yang belakang. Okay, ni okay. Okay. Saya telah menerima cadangan kalian semua. Okay. Aku tengah cakap apa ni kat depan ni? Okay. Kita mulakan lah. Tadi macam sweet moment belakang tu. Tak, kita sedang mendengar nasihat daripada para penonton. Kesian. Dia tak nampak apa Bella yang Comel-Lotte tersembunyi di sebalik produk-produk The Raw. Okay. So sekarang ni saya mulakan. So basically, Bila boleh cerita lah. Sebab saya buat sini je. Okay, bila cerita, okay? Okay, pertama sekali, as you guys can see, inilah The Raw punya Sundition. Okay, kita menggunakan kod Natural. Jadi senang. Kat dalam ni kita memang dah ada sediakan dia punya puff ni. Dah ada cermin yang sangat clear. Bukan cermin yang tiba-tiba kabur, tak nampak muka. Okay, dan kita buka. boleh buka. Penggunaannya sangat banyak. Cakap Bella cakap macam DJ. Memang dah jadi DJ pun. Okay, so as you guys can see dalam dia, kita boleh terus dab. Itu yang sangat penting. Tak akan menyusahkan kita. Kalau korang tengah busy pun, korang boleh terus dab-dab. Dalam kereta ke, korang nak keluar ke, nak pergi pasar malam ke, tak ada banyak masa, boleh terus dab. Ni yang tengah dab nak kita ketahui ni, apa yang kelakar sangat ni? Saya tertolak kepala dia. Tak apa. Okay, jap. Tolak manja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ini kat sini. Cuba lipat sikit tudungnya. Okay. Of course. Mestilah okay. Ada orang cakap Bella very beautiful, glowing. Wow. Terima kasih. Mungkin Bella saya dia bahagia. glowing, saya ducking. Nah lah, tak. Saya rasa saya glowing sebab saya bahagia kot. Wow. Nampak tak beza? Yang ni kat atas ni saya pakai Sundition, sini tak ada pakai apa-apa. Kita letak gambar Bella dengan kat meja office. Thank you. Ada kata saya umur 65 tahun pun pakai Sundition. Boleh. Yes. Okay, yang ini. Kau cakap jangan kasar dengan model lah. Okay. Saya lebih Jangan main-main. Macam ni kita ada backup besar bagi model ni. Macam ni ke? Dia cakap lagu Bella dah 200k. Thank you. Wow. Okay. Tapi lepas ni kena nyanyi lah. Apa yang Bella nampak, Bella dengan YB nampak dekat sini. Before and after. Ni macam ada guna, tak ada guna apa? Filter kan? Ini kena jujur. Betul, Kita tak kena ada. pastikan nampak. Tak ada. Tak ada. Sebab Sundition tak kita perlu guna filter pun. Boleh muka glowing apa? How do you explain bagi Sebenarnya wanita? bila kita pakai Sundition ni, dia banyak membantu dari segi apa tau. Bila kadang-kadang bukan kata muka kita ni tak bersih. Contoh macam model kita, muka dia bebas daripada jerawat. Okay. Tapi kadang-kadang bila tengok apa yang The Raw boleh bantu, Sundition boleh bantu, dia buat kita bertambah glowing. Dia instant glow. Kalau tak kita akan nampak macam lesu. Berapa lama boleh tahan ni Bella? Dia punya coverage lah berapa jam? 8 jam. Yes, 8 jam. Bagus, Bella telah menghafal skrip. Dengan itu menunjukkan bahawa Sandakan telah lakukan kaji selidik yang mendalam tentang produk-produk yang sedang dipasarkan dan diiklankan. Tak, itu majoriti. Sebenarnya macam Bella, dia seharian. I see. Saya tak tahu kenapa ramai orang teks YB bahagia ke tak. Mestilah bahagia. Tengoklah siapa sebelah saya. Kenapa you pula ketawa? So I believe ramai ada skin macam ni kan. Orang Malaysia dia macam ada uneven skin tone. So Sundition ni pun dia boleh bantu. Betul. Untuk evenkan skin tone. So lebih orang kata yakin nak keluar tu kan. Okay. So tengok ni. Orang sorry. Ini lepas ni saya rasa perlu model kita perlu dapat papasan. Telah dikasari di depan halayak umum. So ini kita pakai Sundition, jadi tak pakai Sundition. Okay, YB cuba YB komen sikit. Apa beza tu Mana? Tengok.
Saya nak komen wanita lain takut. Nanti ada Grumpy Munchkin tepi saya nanti. Saya tak pernah marah. Dia gigit. Saya tak pernah marah. You cakap macam tu orang ingat betul lah marah-marah. Tak. Bella je baik je. No, but seriously, saya setuju dengan apa yang Sandakan katakan. Kerana glowing tu sentiasa ada. Nampak macam pakai filter tapi tak ada filter pun. It's natural beauty. Dia tak adalah nampak terlalu makeup terlalu tebal. Yang kadang-kadang bila terlalu tebal ni dia macam tapi dia tak terlalu tebal. Saya sangat setuju sampai saya rasa macam nak pakai. Melaka pula. Melaka setuju. Melaka tu bukan kawasan parlimen, Melaka tu negeri. Okey, Bukit Aman setuju. Bukit Aman tu tempat polis. Mana ni? Rambai. Rambai. Sungai Rambai tu tepi dengan Muar tau. Saya lari jogging 10 km boleh sampai. Macam tu. Jiran. Bella kalau tak make up macam budak. Ya ke? Itu je make up ke? Tak make up ke? Memang nampak macam tu. Tak. Sebab tu saya suka make up. Saya nampak matang sikit muka. Apa yang berlaku kat belakang tu? Kita sedang judge satu sama lain. Okay, so korang Bella rasa ramai sangat tanya macam mana Bella punya pemilihan warna and kadang-kadang foundation macam mana. Better korang pergi je ke Sandation ni sebab dia macam sangat senang. Tak perlulah korang nak pakai double-double, nak pakai concealer, nak pakai... It's gonna waste time. That's true. And it's very easy boleh bawa ni ke mana-mana kita pergi. Saya memang dekat dalam bag saya memang kena bawa sunblock. That's very important sebab skin health ni sangat penting. Walaupun saya tak pakai banyak produk tapi sunblock tu memang wajib ada. So bagi golongan wanita, Sandation is the easiest combination ya. Sebab kadang-kadang dia nak nampak flawless. Laki ni kalau nampak flawless dia macam bahaya sedikit lah. So yeah, you can bring this wherever you go. And then YB tahu tak yang ni Sandation ada sunscreen sekali. Ya, so mestilah. YB boleh. Then it's time now lah YB ada Sandation dalam bag pula. Betul, tapi ni macam tanya saya soalan macam ingat saya tak boleh jawab ke? Okay, baik. Research. Baik. Sandation sesuai tak untuk oily skin? Sesuai untuk semua jenis kulit. Betul.